So, bila nak beli tablet ni macam Huawei MatePad 11.5 ni, anda akan first kali tengok harga. Harga dia ialah RM1,599. Okey, tak adalah mahal sangat kan. Kemudian anda akan tengok pula spek-spek lain. Contoh macam bateri 10,100 mAh. Okey, boleh tahan besar. Nice. Kemudian kalau anda beli yang terawal, mungkin anda akan dapat pen dia lah kan. Pen dia mana? Ni dia. Ini pen dia kan. Kemudian yang ini pula jenis paper matte finish. Yang mana dia kata rasa macam kertas. Tak apa, sekejap kita akan cerita. Tapi satu benda yang anda perlu tahu, ini ialah skrin jenis TFT. Kenapa TFT pula? Tak balik kan? So, first kali kenapa TFT paper matte? Kita nak cerita tentang paper matte sekali lah. Okay, first kali paper matte ni memberikan anda kesan matte finish kat bahagian depan. Itu juga kan. Okey, yang mana kalau anda tengok kat sini, kalau cahaya datang dari sini, anda takkan nampak ada glare ataupun ada silau lah dekat sini kan. Jadi waktu anda buat kerja dekat bahagian luar ke kan, ataupun kecerahan anda yang tak berapa nak tinggi kat sini pun, anda still lagi boleh nampak skrin anda. Kalau jenis-jenis skrin yang lain, kalau anda tengok, kalau ada kena cahaya, memang susah nak tengok kan. Kadang-kadang anda kena ubah-ubah posisi dia. Next, untuk tahuan anda, dia punya skrin ni dia ada satu tekstur macam micro vibration lah. Yang mana kalau anda guna pen dia, anda akan rasa macam tulis atas kertas. Dia akan rasa lebih real lah berbandingkan tablet biasa kan. Tapi kalau tanya saya, betul ke rasa macam kertas? Bagi saya macam tak ada rasa macam kertas. Semua dia macam kasar-kasar sikit je berbandingkan tablet biasa. Itu saja. Dia punya skrin ni ada penginterapan SGS Low Visual Fatigue Premium Performance 2.0 dan juga TUF Ray Helen. Panjang juga nama tu, tapi kalau tengok kat sini dia flicker free. Kemudian dia ada blue light filter, yang mana bagi saya satu paparan yang bagus lah kalau memang anda nak jaga mata. Kalau untuk orang kata kepuasan diri tu dia kurang sikit. Jadi anda kena pilih nak puaskan diri ataupun lebih kepada untuk anda menjaga mata anda. Walaupun dia paparan TFT dekat sini, tapi TFT dia berkualiti tinggi lah, yang mana dia ada paparan 2.4K kat sini. Jadi dia punya sharpness dia lebih cantik, detail dia anda boleh nampak dekat sini. Dan satu lagi, dia ada refresh rate sehingga 120Hz, yang mana bagi saya, kalau anda memang nakkan kelancaran dekat tablet anda, sesuai lah kan dekat sini kan. Dia bukan TFT yang biasa. Kalau nak tahulah kenapa dia pakai TFT juga kat sini, yang terakhir sebab yang paling utama lah kalau tanya saya kan, sebabkan harga dia. Dia jual pada tanda harga 1,599. Jadi kalau letak AMOLED kat sini, sasa dia kena jual at least dalam 2,000 something kan. Sebab tu dia nak cut cost kat sini, dia letaklah TFT. Kemudian dia letak pula paper matte dekat sini. Dia letak paper matte, nampaklah macam tablet yang luar biasa sikit kan, sebab dia punya finishing dia kat bahagian luar ni yang lebih rasa kasar, lebih rasa kertas. Dan kalau tanya saya adakah berbaloi ataupun tidak, dia bergantung kepada anda lah. Kalau anda jenis yang suka lukis kan, macam scenery macam ni ada bukit kan, anda suka tengok dan anda suka rakam dan anda suka lukis balik, yang ini sesuai lah untuk anda, sebab dia punya paparan ni pun tak mengganggu kalau ada cahaya matahari ke kan, sesuai untuk kat bahagian luar, dan sesuai juga dengan dia punya skrin yang menjaga mata anda untuk jangka masa yang panjang. Jadi anda tak ada rasa mata anda tu cepat letih. Untuk tanda harga macam ni, anda rasa berbaloi ataupun tidak untuk Huawei MatePad 11.5? Yang ni keyboard kena beli sendiri kot. Apa kata, ada komen kat bahagian bawah, dan macam-macam jumpa, like, subscribe dan share. Terima kasih. Jumpa lagi.